hukum menyokong pasukan Manchester United. Ni orang muda, saya tak berapa minat bola. Tadi saya check lah tengok, oh macam ni jersey mereka. Macam ni jersey mereka. Mereka punya pakaian dia. Yang digelar sebagai Red Devil ataupun syaitan merah. Apakah prinsip al-wala' wal-bara' yang diguna? Sedangkan syaitan itu adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Okey. Isu menyokong pasukan-pasukan kelab-kelab bola sepak yang menggunakan nama-nama dan elemen-elemen seperti ini. Okay. Para ulama ada bahas panjang lebar. Kalau tuan-tuan tengok di negara Arab ni, ada ulama-ulama yang tulis hukum hakam tentang apa fiqh dalam kita nak menyokong dalam bab permainan bola sepak ni. Antara yang tulis ialah guru saya waktu di Jordan dulu, iaitu Syekh Masyhur Hassan Al-Salman. Tapi jawapan dia saya rasa macam agak mengejutkan lah untuk masyarakat kita. Tapi ada satu lagi buku yang ditulis di tempat kita ni, ada orang Melayu tulis lah. Prof Basri ada tulis buku tentang hukum tentang bola sepak. Tapi saya tengok macam lebih kurang je dengan buku Syekh Masyhur tu. Okay. Secara umumnya kita tengok pada asal isu dia. Orang Melayu, Malaysia, orang muda lah majoriti yang minat sekarang ni. Bukan orang muda je, maknanya pelbagai lapisan umur pertengahan lah, maknanya daripada golongan muda sampai umur pertengahan, yang minat dengan kelab-kelab bola sepak yang ada benda-benda macam ni. Okay. Boleh ataupun tidak untuk kita sokong. Okay. Saya sebut beberapa pandangan, dan pandangan-pandangan ni bolehlah kita pilih berdasarkan apa yang saya sebut ni lah. Okay. Pertama, kita kena tahu kelab-kelab bola sepak ini mereka bukan Muslim asalnya. Mereka semua non-Muslim. Dan mereka ni taklah menunjukkan toleran dengan Islam. Tak tunjuk toleran. Walaupun ada sebahagian kelab-kelab tu ada orang Islam yang main dalam tu. Tapi kita tahu, kalau dia Islam pun, kita tidak mencontohi orang Islam yang telah involve dengan benda tu. Sebab ada orang dia macam ni, saya nak sebut dulu. Ada orang bila mana dia tengok pemain bola sepak tertentu Muslim join satu kelab bola sepak di Eropah apa semua, lalu dia macam tersentuh, lepas pada kawan tu masuk gol, sujud apa semua. Kawan kita kan mudah lunak, mudah cair dengan benda macam tu. Okay, lalu kita rasa dia tu macam Nabi dah kot. Tak tuan-tuan. Pada-pada je lah. Pada-pada je. Kalau minat sekadar ianya aktiviti kecergasan, okey. Yang tu pada saya okey. Tapi kalau minat sampai mendewa-dewakan, sampai nak kena ada apa semua, dia agak berlebihan lah. Dia agak berlebihan. Sebab iyalah, dia pun panggil nama dia Red Devil. Devil ni kita nak terjemah apa yang paling positif. Tak ada perkataan yang paling positif dan baik. Melainkan kita tahu makna dia ialah syaitan ataupun kejahatan. Pada saya, kalau setakat tengok perlawanan, kalau sorok-sorok dekat kedai tu apa semua, okey lagi lah, still okey. Okay. Tapi kalau macam sampai involve dalam pergaduhan media sosial, yang ni kata ke kelab ni, yang ni kata ke kelab ni, yang ni macam dah buang masa banyak di situ. Jadi yang itu seeloknya atas nama kesempurnaan Islam satu orang, dia tak terlibat lah benda-benda macam tu. Dia tak perlu, setakat dia minat. Sebab saya tengok ustaz-ustaz pun satu hal, yang jenis minat bola ni pun tak tahulah, takut ada 2-3 tempat malam ni kuliah ustaz pakai jersey dah kot kerana isu ni. Okay, tapi nak sebut je lah, tak perlu kot nak involve benda-benda seperti tu. Pada saya, kalau nak minat setakat nak tengok ketangkasan, nak tengok mereka punya strategi tu, okey lagi lah. Tapi kalau nak jadi orang yang kolektor, dia punya merchandise dia tu dah macam ada unsur keterlaluan sikit. Ada orang sanggup travel pergi tengok Manchester tu macam mana di UK tu lah. Okay. Entahlah, saya tak nampak benda tu ada benda besar untuk agama. Seeloknya dia tak terlibat lah di situ. Kalau nak cakap atas prinsip al-wala' wal-bara', memang tak ada al-wala' wal-bara' di situ. Memang tidak ada ruang-ruang yang menyempurnakan Islam satu orang di situ. Ada 4 soalan ni.
Tuan-tuan kena dengar dulu satu-satu. Okey.